Tapi lagu tak dapat. Tak apa. Saya dah on ke Facebook dah, Cik Raizal. Ada YouTube lah. Oh, dah live kan ni? Dah. Nasib baik laptop ni. Ni tekan apa dapat? Cari pusat Lunan. Saya Ada. Saya rasa kalau handphone susah sikit ni. Sila lah. Handphone tu 014 Dah buka dah pusat Lunan. Pusat alumni. Sekejap, Encik. Okay, sekejap. Halo, Assalamualaikum Cik Efi. Datuk ada maklumkan kat kami yang dia tak dapat masuk. Sebab dia pakai phone Oh, okey. Sebab tadi dia ada maklumkan yang dia tak dapat masuk, tapi kami memang webpage ni kami tak set password apa pun. Boleh tekan je. Tak ada password. Okey. Apa saya rasa Encik kita tanya dia macam mana tu. Okey. So kita tunggu Datuk lah. Alright, boleh. Okey. Cik. Datuk sekarang ada dekat angkasa. Dia ada dekat angkasa. Dia dekat rumah. Tapi dekat angkasa tu dekat office ada lah yang boleh IT lah. Kita tak boleh. Apa lah kita tunggu Datuk. Hampir semua orang yang Fizi minta him untuk dia announcekan saya lelaki semua. Bila tutup video dia nak announce pada semua yang ada dalam online tu rasa macam macam mana nak berhadapan ni, kawan-kawan semua perempuan. Rasa janggal sampai kawan-kawan cara gelar saya, saya ingat lagi dia panggil saya anti sosial. Itulah Rasulullah, boleh ke saya nak bergaul dengan perempuan yang ramai macam ni? Lepas tu hari makin hari tu kawan sudah apa kan, Islam awet lah masa tu apa saya keluar kan saya anti sosial orang gelar kan. Tapi rezeki juga last yang cucuk ke saya dapat, saya dapat juga yang isteri saya lah. Saya jumpa dia dan saya ingat lagi saya pertama boleh nak kedai Ali Corner. Saya tak pasti lah kedai tu ada dekat London semua lah. Mula dia pada corner tu. Oh. Kena beritahu dekat live ni lah. Sekejap saya. Jadi nak tunggu. So boleh mula sekarang? Bukan, dia kata ada hint tak bila saya boleh masuk mana? Tak masuk untuk announce. Datuk tak masuk ni. Kan Dr. Timi dalam setahun Amerika kata minta MC maklumkan lah. Datuk lewat sikit. Kita tunggulah, takut ramai kan. Sebab kita dah lebih 11.30 kan. Ataupun tu Dr. Timi cakap pasal tak ramai lah. Boleh? Habis slide tu
ini panjang kan? Okey. Panjang. Aluan tertinggi je lah. Tak ada slide. Tak ada dia buat sharing je kan? Cik Zafi, dalam laptop ni ada yang echo ni tak? Apa? Saya tunggu Echo. dari Encik Rai, dia kata kejap. Tunggu saya. Siapa tu? Cikgu Fizi. Yelah. Dah boleh dia announce. Saya cakap dah. Dah boleh dia announce. Ada video ke? Video yang Ustaz tu? Tak ada. Dalam ni? Tak ada, saya tak say. Tak, sekarang ni nak buat apa? Tak nak buat apa? So, Cik Zafi download video semalam sebab dekat laptop Cik Zafi dia boleh. Yang ni dengan ni dia tak boleh buka live Facebook. Okay. Tak, sekarang ni kita minta kita terus ni lah. Dr. Tim buat sharing sikit lah pasal alumni tu. Jadi kita boleh dorong ni. Kan, kalau dah masuk circle Dr. Tim ni. Dalam ni. Datuk dah ada belum, Cik? Mak Datuk. Circle Dr. Tim ni dia bercakap dulu kan. Datuk ada masalah sikit lah. Kita mula lah. Takut mengejut kita. Ya Allah, saya punya kenapa tak ni connect web WhatsApp ni? Saya nampak Datuk nama dulu ni. Ada nama? Tu ada dah tu. Ada. Boleh mula dah tu. Saya dah Datuk. Alhamdulillah dah boleh masuk kan. Nak lagu juga Afat? Tu ada dah tu. Lagu macam tu Cik Zafi dah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ibu kandung. Tahu dekat Cik Fizi je kot. Kali senjata di medan perang tidak kalah menjaga hati. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Berjuang Arjuna menghambat watan setia si jelita tersisip tersisip. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Yang berusaha pengarah pusat alumni UPSI Dr. Siti Hartini binti Ini Azmi, saya dah mute belum ni? Yang Berhormat Kita semua dah mute belum? Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, Timbalan Presiden Angkasa, Ini kita semua dah mute belum? alumni anak kandung Sulung Budiman Dah. era IPSI tahun Saya tengok 1991 kat sini ke tengok kat live? yang berusaha Saya post kat live. barisan penutur sekolah, Tu live. guru-guru koperasi, kooperator, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin-hadirat sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah serta perkenannya, maka dapat kita bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu, iaitu Alumni Cup Stadium Fund 2021 yang bertajuk Koperasi Sekolah dalam Pembangunan Modal Pusat bersama dengan Datuk Haji Kamarudin. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita mohon rahmat, moga majlis mendapat berkat.
Malaysia. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Slow. Dia betul-betul dah tahu benda lain. Tu baru 2 minit je. Okey, dah. Dia Lambat. pergi dekat email kita. Ini dah tu kena download dulu tu kan. Lepas tu baru masuk ke ni. Macam benda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, majlis pada hari ini dilaksanakan lagi dengan menjemput Dr. Siti Hartini binti Azmi selaku pengarah pusat alumni UPSI untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dengan ini, majlis berjemput dan mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Dengar suara saya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu kandung Suluh Budiman. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita iaitu Cikgu Hafizi. Yang dihormati Datuk Haji Kamaluddin, Timbalan Presiden Angkasa selaku penceramah bagi program kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru-guru koperasi yang sudi menghadirkan diri untuk mendengar sesi perkongsian kita pada hari ini. Tidak lupakan juga pada seluruh anak kandung Suluh Budiman yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum setinggi-tinggi, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya juga dapat kita bersama hari ini untuk menjalankan sebuah program yang saya rasa cukup bermanfaat buat semua guru-guru yang sedang diberi tanggungjawab untuk menguruskan koperasi di sekolah. Hadirin yang saya kasihi sekalian, untuk makluman semua, saya baru saja memegang jawatan sebagai pengarah pusat alumni berbuat kuasa 1 September yang lalu, baru 18 hari ini. Saya juga merupakan alumni anak kandung Suluh Budiman tahun 2003. Okey, program alumni talk ini kita jalankan secara bersiri, dan untuk program hari ini merupakan siri yang keempat. Okey, program ini bertujuan Suluh Budiman yang mahir atau cemerlang di bidang masing-masing. Pada hari ini kita bawakan seorang panel yang sangat mahir dalam bidang koperasi. Okey, Datuk Haji Kamaluddin yang juga merupakan salah seorang alumni anak kandung Suluh Budiman era IPSI. Pusat alumni mengambil inisiatif untuk menganjurkan program sebegini kerana memikirkan kehendak guru-guru koperasi di sekolah. Saya percaya setiap sekolah mempunyai koperasinya yang tersendiri. Jadi program sebegini mampu membantu guru-guru tersebut untuk terus memajukan koperasi sekolah sekaligus menjadikan koperasi sebagai salah satu sumber ekonomi untuk sekolah. Koperasi sangat penting dalam pembangunan modal insan terutamanya di sekolah. Koperasi sekolah merupakan wadah perkesan untuk para pelajar berniaga menggaji saya kira cukup sedikit saja ucapan aduan daripada saya, kerana saya percaya ramai guru dan siapa ni nak dengar perkongsian daripada tokoh koperasi di Malaysia. Okey, saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir meluangkan masa hujung minggu demi mengikuti program yang kami dan pihak Angkasa laksanakan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Hartini binti Azmi di atas ucapan yang sungguh bermakna tadi. Kepada hadirin-hadirat, tibalah masa untuk kita semua mendengar perkongsian yang amat bermakna kepada kita mengenai
koperasi sekolah dalam pembangunan Badan Insight. Sebelum majlis berjemput Yang Berhormat Datuk, marilah kita mengetahui serba sedikit latar belakang kejayaan Yang Berhormat Datuk. Nama yang diberi Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail. Jawatan sekarang sebagai Timbalan Presiden Angkasa, Komisi Jawatan Kuasa Pembangunan Kepimpinan dan Modal Insight Koperasi JPK MIK, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Pertanian dan Industri Asas Tani JPPES, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Pengurusi Jawatan Kuasa Bahagian Sekolah, Pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal Pembangunan Hak Tanah, Pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal Projek Khas Kompleks Baharu Angkasa, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Timbalan Pengurusi JPPA 100, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Biro Perkhidmatan Angkasa dan Timbalan Pengurusi Pembangunan Perladangan. Manakala dari segi akademik, Yang Berhormat Datuk telah dapat sijil perguruan Maktab Perguruan Serta Inggeris MPSI, seterusnya Diploma Perguruan Institusi Perguruan Serta Inggeris IPSI dan Ijazah Pendidikan Tesar dari Universiti Edinburgh Scotland. Manakala dari segi anugerah, Yang Berhormat Datuk telah mendapat pengurnian darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang Darul Makmur sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Darjah Indah Mahkota Pahang DIMP pada 5 Jun 2015, anugerah tokoh kebangsaan co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia 2015, anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPM pada tahun 2001 dan 2011, anugerah kepimpinan guru dalam angkasa sempena majlis pelancaran sambutan Cuti Emas ke-50 tahun penubuhan koperasi sekolah 2018 peringkat kebangsaan, dan anugerah tokoh alumni sempena program sambutan Hari Guru 2018 peringkat UPSI. Itulah serba sedikit kejayaan Datuk Haji Kamarudin sepanjang perkhidmatan beliau. Nanti saya akan lagi banyak lagi kejayaan Datuk. Okay, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Datuk Haji Kamarudin bagi perkongsian ilmu pada hari ini. Majlis mempersilakan. Ya saya? Assalamualaikum Datuk. Boleh. Live sebab yang kat atas. Okay, kita tunggu Datuk masuk. Kalau tengok live ni nampak semua. Datuk tak ada muka kan? Okay, macam saya katakan tadi kan, Datuk pernah berlanjut sijil dekat MPSI, itu Maktab Perguruan Inggeris. Okay, pada mulanya fungsi pada sebelumnya sebagai fungsi MPSI, dikenali sebagai MPSI di Maktab Perguruan Serta Inggeris. Selepas itu dinaik taraf sebagai Institusi Perguruan Inggeris, itu IPSI, dan sekarang ni dikenali sebagai UPSI, Universiti Pendidikan Serta Inggeris. Sebentar kita tunggu Datuk masuk. Datuk belum. Saya percaya pada hari ini ramai cikgu koperasi yang ingin tahu, mengambil maklumat, mengambil ilmu apa yang disampaikan oleh orang besar. Jadi orang yang besar, orang yang berjawatan dalam angkasa. Jadi kat sini nanti cikgu-cikgu kalau ada pertanyaan, ada soalan, boleh ajukan soalan pada ruangan chat. InsyaAllah kalau berkelapangan nanti saya akan ajukan soalan kepada Datuk dan Datuk akan jawab soalan cikgu. Okey, dekat sini tak cikgu-cikgu daripada alumni UPSI ataupun MPSI ataupun IPSI. Okay, macam pengarah alumni sekarang ni, Dr. Hartini merupakan alumni UPSI 2003, betul Doktor? Betul. Dan
saya juga pun merupakan alumni UPSI pada 2016. Dia baru saja posting 2017 dan sekarang ni sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Dasar Selatan di Kuala Lumpur. Baru 5 tahun. Wani. Dan kakak ini merupakan pensyarah Ini kalau kita cakap fakulti dengar. saya, dia Fakulti Sains Sukan dan Kelatihan. Tapi saya tak nasib baik sebab tak jumpa doktor. Okey, kita cakap. Assalamualaikum. Wani, tak apa. Fat Waalaikumsalam. cakap je dalam grup alumni tu. Boleh nampak gambar dan juga dengar suara ya. Satu siji Malam permulaan, Datuk. Nampak Datuk? satu siji permulaan. Tak apa, Fat bagi tahu je dalam grup alumni tu. Okey. Dia cakap tadi dah. Dah. Lepas tu dia kata memang saya buat dua-dua macam tu. InsyaAllah Okey, apa satu ni ni Kan? boleh Satu kita kenyataan, mulakan. satu perhatian kan? InsyaAllah boleh Datuk. Okey. Okey, cantik. Okay, Datuk, saya Cikgu Hafizi merupakan moderator pada hari ini. Datuk, dekat sini ramai cikgu koperasi seluruh negara daripada Perlis sampailah ke Sabah, Sarawak ingin mengetahui. Cuba tak Datuk ceritakan sedikit landscape koperasi Malaysia. Dia berkenaan dengan sejarah, gerakan koperasi, evolusi pembangunan koperasi serta matlamat gerakan koperasi. Okey. Jadi kita dah mulakan lah ni ya. Betul Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pin dekat Dan komen pusat alumni salam tu. ibu kandung seluruh iman. Apa? Ya, Sijil anak-anak ibu kenyataan akan kandung diberikan di yang hujung majlis. ada pada Kan? hari ini, saya rasa amat bertuah ya. Saya Amat cucuk bertuah saja kerana lagi mati. dijemput untuk sama-sama kita dalam program kita Sibuk pada saya bawa hari laptop ini, ni. yang mana pihak apa ini UPSI ya telah pun menjemput saya dalam berkongsi pengalaman mengenai koperasi sekolah. Saya unpin muka Cikgu Fizi Mana ya. yang diterangkan oleh Cik Hafizi tadi ya bahawa ibu kandung Suri Budiman ini adalah tidak asing sebenarnya buat saya kerana saya adalah anak kelahiran MPSI pada tahun 1980 ya 1980. Kemudian saya masuki semula ke UC pada ketika itu UC baru saja ya kita mengubah kita punya landscape kita daripada mata perguruan ke institut pendidikan dan saya adalah batch tahun 1988 ya. Boleh dengar ke apa Fizi? Boleh Datuk. Dengan tekun mendengar. Okey, saya teruskan Okey, boleh Datuk teruskan. Tapi gambar boleh nampak tak? Slide kedua. Saya rasa boleh jawab Gambar tak nampak Datuk. Kalau kita nak kumpul semua, Saya pun tak pandai. itu banyak sangat. Kalau dekat saya ni nampak. Ini sebelum Jelas gambar Datuk. kedua. Ya, tapi tak apalah. Seorang pun jelas. Okey, tak apalah. Datuk baik semana pun. Jadi, jadi kemudian pada tahun 1987 saya di UC dan kemudian saya menyambung pelajaran saya ke United Kingdom di Scotland dalam bidang bahasa Inggeris ya dan kemudian saya balik kemudian bertugas di Kementerian Pendidikan di bahagian sekolah dan di bahagian seni dan kurikulum ya dan semasa di bahagian seni dan kurikulum inilah ya saya mempelajari bagaimana kaedah-kaedah untuk kita melahirkan modal insan melalui falsafah pendidikan kebangsaan kita ya yang untuk melahirkan anak-anak didik kita ya stabil daripada segi emosi, jasmani dan juga mental dan intelek dan itulah ya dalam konteks ini ya saya yang di bahagian kurikulum ini ya kita melihat bahawa koperasi sekolah adalah merupakan satu wadah yang terbaik ya wadah yang terbaik untuk kita sama-sama membangunkan modal insan ya di dalam sistem pendidikan negara kita. Jadi kalau bercerita tentang
tentang koperasi sekolah ini, ya, koperasi sekolah ini sebenarnya sejarah koperasi sekolah ini telah pun bermula, ya, pada tahun 1969 lagi, ya, tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu, ya, yang mana kata dapat melihat bahawa kita amat beruntung, ya, kerana koperasi sekolah ini telah pun mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pelajaran, yang mana pada tahun 1968 terdapat 9 buah sekolah, ya, telah pun dijadikan sekolah perintis, dan sekolah-sekolah inilah, ya, yang menjadi pembuka tirai kita dalam membangunkan koperasi sekolah. Jadi mungkin juga dapat saya sebutkan di sini, ya, koperasi sekolah tersebut adalah SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang. Ya, ini koperasi sekolah perintis. Jadi siapa yang mengajar dekat Sultan Abu Bakar ni rasa banggalah, ya, di Kuantan Pahang. Yang kedua, SMK Abdul Rahman Talib Kuantan Pahang. Ketiga, SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu. Dan keempat, SMK Padang Midin Kuala Terengganu. Dan di Kelantan kita ada SMK Zainab Kota Baru, ya. Dan keenam, kita ada SMK Dr. Burhanuddin Taipei Perak. Dan ketujuh, SMK Tengku Menteri Cangkat Jerik Taipei Perak. 8, ya, kita ada sekolah menengah Datuk Jaafar Baru. Dan ke-9, sekolah menengah Iskandar Shah Jassin Melaka. Jadi inilah, ya, sekolah-sekolah rintis, ya, yang pada ketika itu kita menjalankan perniagaan koperasi, ya, dan mungkin barangkali, ya, pada tahun 1969 ini, ya, di kalangan guru-guru, mungkin pada ketika itu kita tidak ada kios, kita tidak ada kedai koperasi, ya, hanya yang dijalankan pada ketika itu jualan secara kecil-kecilan. Mungkin juga, ya, pelajar-pelajar, ya, adalah jualan dia mungkin orang kata gula-gula, air sirap, air mana tadi, yang murah-murah lah yang boleh dijualkan, pensel, pen, pemadam, letak di atas meja, ya, dan dijual secara kecil-kecilan. Dan pada ketika itu mungkin dinamakan kelab usaha sama, kelab usahawan, ya. Dan daripada situlah, ya, bermulanya koperasi sekolah. Dan pada ini kita melihat koperasi sekolah sudah pun mencapai satu tahap yang begitu membanggakan, ya, yang begitu membanggakan. Dan kita dapat melihat sekarang ini, ya, saya berpasti sama ada kalau boleh kita sharekan skrip, ya, pada tuan-tuan dan puan, cikgu, ya, kalau dapat share skrip yang mana koperasi sekolah sekarang ini, ya, kalau misalnya kita melihat koperasi sekolah, ya, dia tak ada lagi dah yang pasang meja dan sebagainya tadi. Koperasi sekolah sudah pun yang mempunyai dia punya kios tersendiri. Itu kalau dapat gambar, kalau kita dapat melihat gambar tu. Itulah permulaannya, ya, koperasi sekolah yang ada di Malaysia kita. Dan seterusnya minta teruskan slide ni. Teruskan slide, jadi saya boleh bercerita lebih panjang lagi dengan adanya slide. Okey, slide yang kedua. Inilah yang saya katakan tadi, ya, kalau kita dapat melihat sekarang ini kios koperasi sekolah sudah macam mini market, ya, mini market, ya, yang mana semua kumpulan pelajar, ya, ada di dalam kios ataupun kedai koperasi sekolah. Ya, inilah yang saya katakan tadi, ya, yang merupakan kejayaan koperasi sekolah, ya, kerana koperasi sekolah di Malaysia ini, ya, di mana yang saya terangkan mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran telah pun mengeluarkan surat siaran kepada semua sekolah menengah untuk menumbuhkan koperasi. Wajib. Jadi sebab itulah, ya, sekarang ini kita mempunyai 1,420 koperasi sekolah seluruh Malaysia.
Jadi inilah sesuatu yang dapat kita banggakan, dan kerjasama ini bukan saja dengan Kementerian Pelajaran, tetapi juga kita mendapat sokongan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya, yang mana akta koperasi sekolah itu telah pun dikubal, yang mana pelajar-pelajar yang berumur 12 tahun ke atas, ya, adalah merupakan ahli koperasi. Jadi dengan itulah sebabnya di sekolah rendah kita tidak mempunyai koperasi sekolah, kerana pelajar berumur 12 tahun saja, ya. Dan di mana yang kita terangkan tadi, saya terangkan tadi, ya, kalau kita lihat balik, ya, tentang perangkaan koperasi sekolah, ya, yang mana di mana saya terangkan tadi, ya, jumlah koperasi sekolah dapat 2,457, ya, 2,457, ya, koperasi sekolah seluruh negara. Dan keanggotaan kalau dapat kita lihat, kita mempunyai 1,724,000, ya, anggota ini bermakna daripada kalangan pelajar dan juga guru dan juga kaki tangan sekolah. Dari segi share, kita mempunyai 28,934, dan aset, ya, agak memerangsangkan aset koperasi sekolah kita ada 403 juta, ya, 403 juta, dan perolehan, ya, kita mempunyai perolehan 336 juta. Jadi inilah sesuatu yang saya kira amat kita boleh berasa bangga lah, ya, rasa bangga. Dan kita kalau melihat sekarang ini, ya, kita sudah pun mempunyai 13 koperasi sekolah, ya, kita cukup 13 koperasi sekolah yang telah pun mencapai satu tahap yang mana setiap koperasi sekolah perolehannya sudah pun melebihi 1 juta. Ada 13, ya, koperasi sekolah, dan ini adalah sesuatu yang bagi saya begitu hebat, ya, kerana kalau kita bandingkan, ya, kadang-kadang dengan koperasi dewasa pun tidak boleh mencapai satu perolehan yang tinggi seperti koperasi sekolah. Baiklah, jadi kalau kita melihat daripada kejayaan kita dalam bidang perniagaan, ya, jadi kita jangan lupa dalam hal ini ialah koperasi sekolah tujuannya adalah untuk kita memberi pendidikan dan kesusahan. Jadi kita amat berbeza dengan koperasi dewasa, kerana roh koperasi sekolah ini ianya berbeza, kerana kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang berkembang, pemimpin yang masa depan yang hebat, ya, yang berpegang kepada sadik, telus dan amanah. Itu adalah prinsip koperasi angkasa. Dan di mana yang saya terangkan, kita nak garapkan dengan roh, ya, semangat dan juga prinsip falsafah pendidikan kebangsaan, nak lahirkan pelajar-pelajar, ya, yang mempunyai orang kata jati diri yang kuat, ya, dan mereka mengamalkan prinsip hidup bermasyarakat, prinsip berdikari, ya, mengamalkan sikap amalan berjimat cermat, dan juga, ya, memberi khidmatan kepada kumpulan sosioekonomi negara. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan, ya, yang mana elemen-elemen ini kita garapkan supaya pelajar-pelajar ini nanti apabila mereka menjadi ahli lembaga koperasi sekolah masing-masing, ya, dan adanya kursus-kursus yang diajukan oleh Angkasa, oleh SKM, ya, untuk memberikan pendidikan tabir urus koperasi. Kita memberikan tabir urus dari segi bagaimana untuk mengendalikan perniagaan, ya, dan juga di samping itu kita memberikan pendidikan yang berasaskan kepada modal lisan, ya, dengan harapan bila pelajar-pelajar ini nanti meninggalkan persekolahan menengah, dan bila mereka masuk pula di alam IPTA, ya, jadi mereka akan boleh meneruskan budaya koperasi ini
di sekolah dan mungkin barangkali di peringkat IPTA dan juga IPTS ataupun college apa yang lebih tinggi lagi lah ya. Jadi mereka dapat berkecimpung dengan koperasi-koperasi di universiti dan seterusnya. Apabila mereka meninggalkan alam pelajaran pendidikan di peringkat universiti, mereka akan masuk di alam orang kata tadi pekerjaan ataupun mungkin juga mereka menjalankan perniagaan mereka sendiri. Jadi dengan ruh yang mereka pelajari di peringkat sekolah di universiti tadi, mereka memegang kepada prinsip jati diri yang kuat. Jadi kalau mereka bekerja di sektor kerajaan atau swasta ataupun di mana tadi bekerja sendiri, mereka memegang kepada prinsip-prinsip inilah untuk mereka menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang memegangkan kepada sadik terus dan amanah. Ini yang nak kita lahirkan. Jadi kalau kita lihat berbalik kepada struktur anggota koperasi sekolah, struktur ini agak berbeza sedikit dengan koperasi dewasa. Fungsi bagi koperasi sekolah adalah pengetua. Ini adalah dalam UUK koperasi sekolah. Jadi mana tadi pengetua dan juga dia punya naib fungsi dia ialah juga guru dan kadang-kadang naib fungsinya ada juga dilantik di kalangan pelajar. Biasanya bendahari dan juga setiausaha daripada guru. Penolongnya ialah daripada pelajar. Sebab kita nak pelajar-pelajar ini dia mempelajari. Maknanya tadi kalau pelajari bagaimana kaedah untuk menjadi seorang setiausaha. Jadi begitu juga dengan bendahari. Jadi pelajar-pelajar ini dia belajar di dalam bilik darjah sistem kira-kira dan juga perakaunan. Jadi dari segi praktikalnya dia akan mempraktikkan kaedah-kaedah bagaimana sistem kira-kira ini di dalam koperasi sekolah. Dan kalau kita lihat dia punya ahli lembaga juga begitu. Ada di kalangan guru dan juga pelajar-pelajar. Jadi inilah yang nak kita dedahkan kepada pelajar-pelajar. Pada mereka inilah dia koperasi sekolah yang sebenarnya. Berpaksikan kepada demokrasi dan juga semangat kerjasama. Sebab koperasi sekolah, kaedah penjagaan koperasi sekolah ini dia tidak macam orang kata tadi syarikat-syarikat yang luar. Syarikat luar ini biasanya pemegang sahamnya adalah di kalangan penjaga-penjaga yang mempunyai modal 2-3 orang ditubuhkan syarikat, dia memegang dia punya saham yang terbesar. Dia tak ada bagi sahamnya di kalangan pekerja-pekerja, tapi di koperasi sekolah, koperasi dewasa, dianya ditakbirkan oleh satu badan induk, satu badan yang terdiri daripada pengurusi dan juga ahli lembaga. Dan keuntungan itu akan dikongsikan bersama. Inilah dia perbezaan koperasi sekolah. Jadi saya dah menyebut tentang peristiwa yang mencapai umur 12 tahun tadi. Jadi saya juga nak kipas kembalilah buat siaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran iaitu menetapkan semua sekolah menengah merupakan koperasi dan banyak lagi lah surat siaran yang saya nyatakan ini. Dan juga sesuatu yang boleh saya kira kenapa koperasi sekolah ini boleh berjaya ke tahap yang sampai sekarang inilah kerana kegiatan koperasi ini adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti co-curriculum. Jadi ini adalah satu pengiktirafan. Jadi kita sedia maklum pelajar-pelajar sekarang ini dalam aktiviti co-curriculum 10% yang kira dan 90% adalah daripada markah akademik. Dan pelajar-pelajar yang menyertai aktiviti koperasi sekolah ini, mereka mendapat pemarkahan 10% untuk aktiviti co-curriculum. Jadi inilah yang saya kira satu kejayaan kepada Kementerian Pelajaran yang mana saya melihat kita memberi satu iktirafan yang tinggi kepada koperasi sekolah. Baiklah, dalam kejayaan kita, dalam kejayaan kita mencari ruang dan
satu lagi yang saya rasa perlu juga saya sebutkan di sini ialah pemasuhan sewaan kedai koperasi sekolah bermula pada tahun 2011. Ya, sebab sebelum ini kedai koperasi dia kena bayar sewa kepada sekolah. Jadi saya masih ingat lagi masa ini saya di kementerian, ya, saya cuba sedaya upaya saya untuk memberikan satu peluang untuk koperasi sekolah ya mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Jadi saya nyatakan dalam permohonan saya ya, yang mana pemasuhan sewaan ini sepatutnya tidak dikenakan kepada koperasi sekolah kerana ya koperasi sekolah ini kita nak melatih pelajar-pelajar dalam bidang keusahawanan dan adalah tidak adil untuk koperasi berbayar sewa kepada sekolah. Dan pada ketika itu kita pun dah ada kedai buku pun bayar sewa, kantin pun bayar sewa. Jadi kita beri peluang kepada koperasi sekolah. Akhirnya dimasukkan pada tahun 2011. Jadi inilah dia ya, seperti mana yang saya katakan tadi, dasar-dasar daripada Kementerian Pelajaran ya, yang mana saya melihat ya Kementerian Pelajaran banyak membantu pada ketika itu. Kita pun dah ada kedai bayar sewa, bayar sewa. Akhirnya dimasukkan pada tahun 2011. Okey. Di mana dia ada echo sound kat belakang saya. Ada ni telefon. Saya telefon. Baiklah, saya teruskan. Kalau kita melihat pula ya daripada segi kios koperasi sekolah dan juga aktiviti ya. Sebenarnya aktiviti koperasi sekolah itu banyak. Ya. Jadi kalau kita melihat dari segi aktiviti tadi ya, kita mempunyai pelbagai aktiviti lah ya yang dapat kita jalankan. Contohnya ini surat syarat ya, penjualan makanan. Itu. Okey. Kebenaran pembelian barangan daripada pejabat sekolah. Ini salah satu lagi ya yang dapat juga saya berkongsi akan bersama-sama dengan cikgu-cikgu. Ialah sebelum ini ya koperasi sekolah menghadapi sedikit permasalahan kerana seringkali pihak audit sekolah bila datang ke koperasi sekolah mereka menegur ya koperasi sekolah yang mana tadi barangan-barangan yang dijual itu ya adalah tidak menepati dia punya dalam undang-undang kecil koperasi sekolah. Jadi banyaklah teguran-teguran ya, tapi alhamdulillah lah pihak audit ini tidaklah mengenakan denda kepada koperasi sekolah. Jadi atas dasar itu ya saya telah berusaha dan memanggil pihak Kementerian Kewangan dan juga bahagian-bahagian lain Kementerian Pelajaran dan juga audit sekolah masa ketika itu di Kampung Atap ya di Kuala Lumpur untuk berbincang ya bagaimana untuk kita nak menghalalkan koperasi sekolah ini supaya jangan ada permasalahan dan akhirnya Kementerian Kewangan telah pun bersetuju dan mengeluarkan satu surat syarat ya pada tahun 2013 yang mana dalam surat syarat itu membenarkan koperasi sekolah untuk berurus jaga dengan badan hidup. Berurus jaga dengan badan hidup dengan memberikan satu limit iaitu RM50,000 untuk sesuatu item per invoice. Jadi ini adalah merupakan ruang dan juga ruang kepada koperasi sekolah ya untuk bersama-sama ya menjalankan penjagaan. Jadi koperasi sekolah bukan sahaja sekadar menjual pensel dan juga buku dan juga baju-baju, t-shirt dan sebagainya. Jadi koperasi sekolah juga boleh pergi lebih jauh daripada itu. Jadi kalau apa juga keperluan ya pejabat mana tadi pejabat daerah PPD mungkin juga jabatan pelajaran dan juga di sekolah itu yang membutuhkan barangan-barangan koperasi sekolah boleh terlibat.
Jadi cubalah tuan-tuan bayangkan ya, perolehan yang sebegini saya merasakan ya adalah merupakan satu peluang kepada koperasi sekolah ya untuk menambah pendapatan mereka. Jadi kita sudah jadi macam school enterprise ya, school enterprise. Baiklah. Seterusnya kita melihat skop penjagaan koperasi sekolah. Ya, skop penjagaan koperasi sekolah ya, iaitu kalau kita lihat daripada segi penjagaan ya, kita ada mempunyai penjagaan dalam bidang percetakan, alat tulis, buku pakaian dan seperti mana yang saya terangkan tadi ya, dan juga kita juga ada sekarang ini ya di Akasa kita memperkenalkan bahagian percetakan ya, percetakan kita memperkenalkan barangan asas BA100. BA100 ini adalah barangan asas 100 yang dijual di koperasi sekolah. Jadi sekarang ni kalau kita pergi ke koperasi sekolah yang mana dalam kios itu, jadi kita jangan terperanjat ya, kita menjual barangan asas macam minimarket. Kita ada beras, kita ada minyak masak, gula, tepung, kicap dan pelbagai sekali ya. Ini adalah khusus untuk kita punya pengguna yang ada di sekolah. Jadi pengguna kita ini ya tidak lain daripada tidak bukan di kalangan guru-guru, warga kerja dan juga pelajar-pelajar. Kerana kita melihat dari skop ya, pelajar-pelajar kalau di sekolah menengah biasanya pelajarnya tak kurang daripada 500 ya, antara 1,000 ke 2,000 ya. Jadi dengan ini kita sudah ada lebih kurang 1,000 ke 2,000 peserta householder ya, yang mana pelajar-pelajar ni tadi ya, mereka juga seringkali membeli barangan-barangan asas ini untuk keperluan ibu mereka. Kalau guru-guru apatah lagi ya, biasanya koperasi sekolah mereka boleh mencapai perolehan ini yang saya tekan tadi sehingga 1 juta. Ya, ini amat-amat orang kata tadi amat membanggakan. Ya, selain daripada itu kita juga ada perkhidmatan dobi. Biasanya dobi ini di sekolah berasrama penuh ataupun sekolah-sekolah MRSM. Kita ada perkhidmatan internet ya, kafe, cyber center. Kita ada aktiviti pertanian. Kita jangan heran ya, sebab apa kalau kita melihat sekarang ini ya, yang mana koperasi sekolah khususnya MRSM ya, dia punya kawasan sekolah mereka ya bukannya 3-4 hektar. Dia punya kawasan mereka melebihi sampai 20 hektar. Ya, ada yang sampai 50 hektar. Ya, yang baru-baru ini koperasi MRSM Jeli ya di Kelantan, mereka mengusahakan tanaman nenas MP2. Ya, mereka menanam nenas MP2 ini ya, yang mana mereka bekerjasama dengan Angkasa untuk menanam nenas MP2 ini seluas 10 ekar. Dan mereka dah ada buyer dah yang menunggu. Ya. Jadi inilah saya katakan tadi ya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan di koperasi sekolah ini ya, tidak saja sekarang ini bertumpu kepada jualan pen dan pensel. Kita mempunyai program ya, pelancongan koperasi sekolah. Ini adalah satu program ya, yang mana kalau kita melihat ya, sekolah-sekolah yang mempunyai bagi saya dia dah ada dia punya landscape dia yang tersendiri ya. Contoh di Sabah, di Sarawak, sekolah-sekolah di Pulau Pinang, di Melaka dan berada tempat lah ya, kita memperkenalkan program pelancongan koperasi sekolah yang berasaskan kepada kos dan tamu. Jadi idea ini sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah merupakan idea daripada Allahyarham Profesor Aziz ya. Profesor Aziz memperkenalkan program kos dan tamu ini pada tahun 2000, kalau tak silap saya 2002 ya, 2002 ya, betul ya. Yang mana kalau sekolah yang nak menjadi host, saya ambil satu contoh lah ya, contohnya host katalah sekolah di Pulau Pinang ya, jadi mereka akan diajar bagaimana untuk menjadi host ya, yang berjaya, yang mempunyai dia punya package pelancongan. Jadi
Pos ini Ha? akan diberikan tunjuk ajar oleh Akasa. Akasa akan memberikan pendidikan bagaimana untuk mengendalikan pos, ya, termasuklah Cemo ya tu. untuk Nak mengendalikan ada cemo? bagaimana mengendalikan housekeeping dan sebagainya tadi. Ya. Dah buka Jadi ah. yang cantik dan yang menarik Buka dah adalah satu hari. PES ni. Ialah yang mana bagi sesebuah Nak negeri apa? tadi, mereka mesti mempunyai seorang Serius. tokoh pendidikan yang sudah Rezeki harus dikongsi. meninggal lah. Dia tokoh yang sudah meninggal. Maknanya tadi. Contoh, kalau di Melaka, ya, mereka memperkenalkan tokoh Abdul Hamid. Kalau di Negeri Sembilan, kenalkan Sabah. Ya, dan Kuala Lumpur ialah Amaluddin Baki. Ya, jadi tokoh-tokoh ini mereka nanti akan memberikan pendedahan kepada tamu yang datang. Kalau ibarat dia tadi, ya, di Negeri Sembilan, ya, tamu-tamu yang daripada sekolah-sekolah yang lain datang, ya, mereka akan diberikan pendedahan. Di samping tadi mungkin dia punya package 3 hari 2 malam, ya, menginap di asrama, ya, kemudian pelajar-pelajar ini akan menyambut, ya, dia punya tamu-tamu dia, dan semestinya lah, ya, mereka akan menyambut dengan tradisi Minangkabau kalau di Negeri Sembilan. Ya, jadi makanan yang berasaskan kepada orang Negeri Sembilan. Biasanya Negeri Sembilan ni, masyaallah maklum dah, ya. Mereka akan didedahkan dengan tadi budaya Negeri Sembilan. Ya, melawat kawasan padi, makan dan dibawa ke teratas Sabah. Jadi mereka akan memperkenalkan inilah tokoh pendidikan kita. Sebab bagi saya lah, ya, pelajar-pelajar sekarang ini kurang mengenali tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh pendidikan yang mana kita seharusnya, ya, menghidupkan balik, ya, program-program seperti ini supaya anak-anak muda, anak-anak kita tadi, ya, mereka appreciate tokoh-tokoh pendidikan yang ada. Inilah aktiviti-aktiviti yang mana tadi kalau kita melihat, ya, bahawa koperasi sekolah ini menjalankan aktiviti yang pelbagai. Daripada perluasannya, daripada tadi pertanian, daripada pelancongannya, sampailah, ya, aktiviti-aktiviti yang lain lah, ya, seperti kafe, ya, dan juga ada juga sekarang ini koperasi sekolah yang sudah pun, ya, mengambil alih kantin sekolah. Ini sesuatu yang bagi saya, ya, yang merupakan sesuatu yang kadang-kadang kita tak fikir, tetapi ia sudah berlaku di Kelantan umpamanya. Ya, koperasi sekolah, ya, masuk dalam perolehan, ya, tanda bidding untuk kantin sekolah dan mereka berjaya dan mereka pun menjalankan aktiviti penyediaan makanan dan minuman ini di kantin. Dan kita pun sedia maklumlah, bukanlah guru-guru itu yang nak masak nasi, nak goreng mie dan sebagainya buat silap. Tidak, ya, bukannya pelajar yang nak kena buat teh kopi Milo. Tidak, maknanya tadi, ya, kita menggunakan kaedah, ya, maknanya tadi kita memanggil beberapa apa ini tadi, kita buat kerjasama, ya, dengan siapa yang mempunyai pengalaman untuk menguruskan kita punya kantin, ya, dan kita menggajikan, ya, kepada pekerja-pekerja menjalankan aktiviti kantin sekolah. Tapi ianya di bawah keseliaan, ya, koperasi sekolah. Kita tengok aktiviti, ya, ada gambar koperasi sekolah, ada vending machine, ya, ada juga, ya, spa dan penjagaan diri. Ini ialah kebanyakannya di koperasi vocational, ya, koperasi vocational ni Azizah ni di Johor Bahru ni, ya, sebab mereka menjalankan pembelajaran daripada segi kesihatan dan juga penjagaan diri. Jadi mereka tubuhkan dia punya spa dia. Jadi ini yang saya katakan tadi, hebat. Macam contoh tadi kita tengoknya, ya, MRS Anniversary, Perlis,
dia punya tengok dia punya kios dia. Ni homestay MRSM Langkawi. Jadi MRSM ni dia ada di tempat dia untuk pelajar-pelajar menginap. Kerana kalau dalam PKS ini ya biasanya kita tak menginap di hotel. Ya, kita membawa pelajar-pelajar ni, tamu-tamu datang menginap di homestay di asrama koperasi sekolah kita. Okey, kalau ada gambar yang lain, ini St. George's Pulau Pinang. Pelajar-pelajar menanam cili. Ini pertanian. Inilah saya katakan tadi ya. Lobi. Kalau ada gambar lagi, ini pasar raya. Tuan bayangkan. Ya, ini di dalam sekolah ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan di luar sekolah. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kita melihat macam seolah-olah ini dekat mana ni Kota Baru. Tapi bila kita masuk ke sekolah tu, dalam sekolah tu ada dia punya mini market kan, pasar raya kan. This is something yang bagi saya lah ya amat hebat lah. Ada gambar lain? Boleh berkongsi? Ini pelancongan yang saya katakan tadi. SMK Quarter Berseri Perlis. Ada lagi gambar? St. George's ni pun dia ada, tuan-tuan bayangkan. Ya, ada dia punya gymnasium punya center. Tapi kena sewa lah. Jadi koperasi sekolah yang mempunyai keuntungan tadi dia buat penjagaannya sebegini. Ini Tansau di Sabah ni. Tansau ni juga adalah merupakan koperasi sekolah yang hebat di Sabah. Okay, seterusnya ni Lubuk Antu ya di Sarawak. Cuba kita tengok kat sini. Ya. Ada perkhidmatan gunting rambut. Nampak? Jadi perkhidmatan gunting rambut ini saya kira di kalangan cikgu-cikgu ni gunting rambut pelajar-pelajar dia. Ya. Okey, seterusnya ini dia. Ini projek Rod Iron ini banyakkannya daripada koperasi sekolah vocational dan teknik. Ya, KB Kuantan ni. KB Kuantan ni mereka ada pelajaran tentang nak membuat apa ni tadi ya, welding dan sebagainya tadilah. Jadi ramai daripada orang yang di sekitar tadi menempah ya pintu gate ni tadi dengan koperasi KB Kuantan ni. Hebat. Ini ada juga projek Madu Kelulun di Sarawak ni. Projek Madu Kelulun. Okey lagi? Ada gambar lagi? Ada juga koperasi sekolah yang membuat baja organik, baja kompos. Ini biasanya ya projek-projek ini mendapat kejayaan, pengiktirafan ya, daripada satu lagi program yang diajukan oleh SKM ya untuk memilih pelajar-pelajar koperasi sekolah yang dalam bidang inovasi. Okay, seterusnya ada gambar lagi. Okey. Jadi sebelum itu ya saya juga nak berkongsi pengalaman dengan cikgu-cikgu ya tentang koperasi sekolah ini ya yang mana bukan saja kita sudah mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan tetapi juga koperasi sekolah kita sudah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa ya di peringkat antarabangsa kerana saya sebagai mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa ya di peringkat ICA International Cooperative Alliance ya yang mana seringkali ya saya dijemput oleh ICA yang apabila bermesyuarat juga ya seringkali saya diminta untuk berkongsi pengalaman ya dengan rakan-rakan di seluruh dunia. Kita di peringkat ICA kita mempunyai 107 negara ya 107 negara dan saya adalah merupakan salah seorang daripada lembaga 14 orang ya ICA 14 orang yang jadi lembaga dia ya dan mereka amat teruja mempelajari bagaimana kita menjadikan koperasi sekolah ini sebagai satu wadah untuk kita membangun, kita melahirkan modal lisan untuk pelapis-pelapis kooperator yang akan datang. Ya, jadi
atas inisiatif inilah mereka amat teruja apabila saya membentangkan tentang bagaimana kerana kita membangunkan koperasi sekolah ini sehingga sampai satu tahap yang begitu membanggakan, dan sudah ramai daripada kooperator luar negara datang ke Malaysia, ke angkasa, dan mereka amat teruja apabila kita bawa mereka ke koperasi sekolah, contoh di wilayah Persekutuan dan juga beberapa koperasi sekolah contoh di Pulau Pinang dan mereka amat kagum kerana di negara mereka dia tidak mempunyai koperasi sekolah, dia tidak ada koperasi sekolah, yang ada koperasi dewasa. Jadi atas dasar itulah beberapa negara telah pun bersetuju untuk melubuhkan koperasi sekolah mengikut kita punya model seperti di Korea, di Jepun dan juga di beberapa negara-negara lain, di UK dan baru-baru ini Timor Leste. Saya telah sempat pergi ke Timor Leste berjumpa dengan Menteri Pelajaran mereka, dan mereka telah pun bersetuju untuk melubuhkan koperasi sekolah atas khidmat dan nasihat angkasa. Dan 2 buah koperasi sekolah mereka telah pun dilubuhkan. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana saya kira koperasi sekolah ini yang mana kalau kita dapat melihat dari segi untuk kita nak menghidupkan falsafah pendidikan kebangsaan kita, inilah wadah yang terbaik. Kita lahirkan modal-modal insan kita ini di kalangan pelajar-pelajar. Kita naklah berupaya untuk memikirkan kita punya future generation. Bagaimanakah bentuk future generation yang nak kita lahirkan. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada UPSI dan juga semua guru-guru yang dapat bersama-sama kita pada hari ini, khususnya guru-guru yang sudah pun orang kata tadi menamatkan pengajian mereka di UPSI dan kalau boleh marilah sama-sama berkecimpung menghidupkan koperasi sekolah masing-masing. Jadi insyaAllah kalau seandainya cikgu-cikgu memerlukan bantuan daripada angkasa, insyaAllah saya sudi membantu. Hubungilah saya. Hubungi saya di angkasa dan saya boleh bagilah talian saya 019 322 2254. Itu nombor telefon saya. Saya ulang 019 322 2254. Dan saya sentiasa membantu. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan kalau cikgu mempunyai apa juga cadangan untuk hidupkan koperasi sekolah masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' atas penjelasan yang sangat jelas daripada A sampai Z. Saya sudah clear semua. Okey, baik Dato', di sini ada beberapa soalan. Boleh tak kalau kita bukakan soalan? Boleh. Okey Dato', tadi macam Dato' ada ceritakan mengenai koperasi sekolah. So kita tahu kan koperasi sekolah sekarang ni banyak kejayaan di dalam negara dan di luar negara. Dan yang kita tahu koperasi sekolah dekat Malaysia ni dah banyak yang dah mencapai perolehan 1 juta. Untuk pengetahuan Dr. Hartini, kalau kita suka untuk percaya, betul tak koperasi boleh jana pendapatan 1 juta? Okay. Tapi sekarang ni setiap sekolah dah banyak sekolah. Okay. MRSM pun ada, sekolah harian biasa pun ada, KV pun ada. Tak banyak jualan. Macam dulu kita fokus pada jualan alat tulis saja.
jadi sekarang ni atas inovasi kreativiti guru bersama dengan pihak sekolah, pihak angkasa yang sangat membantu, ada banyak sektor, contoh pelancongan, gunting rambut pun ada, tanam nenas macam MRSM jeli, MRSM berseri pun ada buat tanam harum manis. Ya. Kan? Cikgu Fizi memang tak ada ni Okey, dekat sini soalan, ada tak Datuk negara luar yang ada tubuhan koperasi macam negara kita sendiri? Itu yang seperti mana yang saya terangkan tadi. Kan, model koperasi sekolah ni hanya ada di Malaysia je. Hanya di Malaysia je. Negara lain dia tak ada. Itu sebabnya dia nak belajar tentang bagaimana untuk menumbuhkan koperasi sekolah. Sebab model kita unik. Model dia unik. Sebab seringkali saya dalam ceramah saya selalu menyatakan tentang kerjasama yang erat dengan Kementerian Pelajaran ini. Sebab sesuatu yang bagi saya yang kita adalah aktiviti koperasi sekolah ini adalah sebahagian daripada aktiviti co-curriculum. Aduh, kenapa pusat alumni ni tak bergerak? Jadi pelajar-pelajar dia mendapat markah co-curriculum bila dia mengaku. Cikgu Fizi memang tak ada gambar Encik Raizul. Jadi negara lain dia tak ada. Jadi this is something yang unik lah. Saya nak remove daripada stage ke macam mana ni? So betul kan, kejayaan Okay, saya remove je lah. yang nama koperasi dekat Malaysia dah banyak bantu Malaysia seluruh Okay. Dunia lah. Lepas tu Datuk, so kan Datuk dah banyak lama dengan angkasa, dan adanya bahagian sekolah tidak angkasa banyak memberi impak dan perkembangan yang positif lah untuk sekolah di Malaysia. Adakah bahagian lain pun wujudkan bahagian, contoh bahagian sekolah, contoh bahagian yang lain yang ditubuhkan untuk kita majukan pas sekolah ke IPT, contoh IPTA ke IPTS ke, untuk mereka menyambung lagi generasi muda ataupun belia dalam koperasi ni. Okey. Kalau di angkasa ni kita memang ada satu bahagian khusus yang mengendalikan aktiviti koperasi sekolah. Bahagian koperasi sekolah yang kebetulan saya adalah berkontribusi dia. Dan saya dibantu oleh beberapa orang di kalangan koperasi sekolah yang ada di kalangan naib presiden yang ada di angkasa, macam contoh Profesor Abdul Rahman Sheikh ni, beliau adalah merupakan dulu pengarah MKM mata koperasi, dan sekarang ini beliau adalah merupakan naib penolong presiden naib presiden di Universiti Pertahanan. Sekarang ini beliau adalah naib presiden dan dibantu juga dengan Datuk Syukri, ada gambar ni. Datuk Syukri ni Syafat. Ini adalah rakan-rakan saya dan juga daripada Pulau Pinang, Cikgu Jamil, Kursi Angkasa Pulau Pinang, Cikgu Wan Zaid, Kursi Angkasa Kelantan, dan juga Datuk Alias, Kursi Angkasa Selangor, cikgu. Ini semua cikgu. Dan kami seolah-olah macam satu badan yang mengendalikan program-program koperasi sekolah di angkasa. Dan koperasi sekolah saya rasa beruntunglah kerana angkasa memperuntukkan satu peruntukan yang agak besar. Kalau 3-4 tahun yang lepas memperuntukkan hampir 5 juta setahun untuk membangun koperasi sekolah. Tapi sejak 1-2 tahun ini peruntukan itu dah kurang sedikit lah, kerana peruntukan ini adalah daripada duit kumpulan wang amanah pendidikan daripada SKM. Adalah kekurangan sedikit, tapi dalam waktu yang sama kita juga memohon peruntukan daripada angkasa sendiri. Jadi ini yang kita jalankan, kita berikan khusus tabir urus jati diri kepada pengetua, kepada guru-guru koperasi dan juga pelajar. Jadi atas dasar inilah kita berjaya sampai satu tahap
yang saya kira koperasi dewasa pun agak cukup juga lah dengan kejayaan koperasi sekolah kita. Okey. Okey, terima kasih Dato'. Okey, untuk pengetahuan para hadirin hadirat sekalian, dekat ruangan chat kita ada bagi dua pautan link. Yang pertama berkenaan dengan borang soal sidik. So hadirin boleh isi borang soal sidik tersebut. Dan yang kedua berkenaan dengan sijil penyertaan digital. Okay, nanti guru-guru ataupun hadirin hadirat boleh isi link tersebut. Nanti sijil akan dijanakan secara berperingkat lah. Okey, Dato'. So kita nampak kan, so kat opsi pun UPSI sendiri pun boleh buat duit sebenarnya. Betul tak Dato'? Bila kita tengok, okey, UPSI kan lagi ramai belajar, ramai kaki tangan. So termasuklah pusat organisasi pun dengan kerjasama pengarah yang baru. Kan, so boleh jana pendapatan. Sebab contoh untuk pengetahuan pengarah, macam pihak sekolah, koperasi sekolah pun ada buat homestay di mana contoh pelajar sekolah, dekat Kelantan yang ingin buat lawatan ke Kuala Lumpur, Jaya. Jadi koperasi tersebut akan ambil macam jadi dekat situ dia buat duit itu. Semacam pengarah pun boleh buat. Kalau macam sekolah saya nak buat lawatan macam mana nak pindah semua sekali, dekat situ kita boleh berikan dan boleh buat duit 2 invitation. Betul tak pengarah? Okay. Ataupun Datuk boleh bagi kita poroskan bahagian sekolah kepada bahagian aktiviti pun boleh. Saya lihat begini kan, mungkin juga di mana yang saya terangkan, pelajar-pelajar di sekolah menengah apabila dia masuk ke IPT, IPT ni dia ada dua bentuk koperasi yang ada di IPT. Satu adalah koperasi yang diuruskan oleh kajian. Satu lagi adalah koperasi yang diuruskan oleh pelajar. Jadi saya melihat Puan Siti di UPSI ni, kerana saya kira saya kurang pasti sama ada koperasi di UPSI ni diuruskan oleh pelajar ataupun diuruskan oleh kaki tangan. Tapi kalau boleh kerana koperasi di UPSI ni kalau boleh adalah koperasi yang dimanage oleh student. Sebab bagi saya kalau student yang masuk ke UPSI ni kebiasanya kalau dia ambil first degree ni biasanya 3 tahun. Unless kalau orang kata tadi dia ambil orang kata di peringkat master atau PhD itu mungkin jugalah yang ada 2 tahun dan sebagainya tadi. Jadi dalam ruang lingkup 3 tahun ini, pelajar-pelajar ini boleh berkecimpung dalam koperasi di peringkat universiti. Sebab biasanya universiti ni dia punya studentnya ribu. Dan kalau nak orang kata tadi nak mengumpulkan saham pelajar-pelajar peringkat pengajian tinggi ni, bagi pelajar ni untuk dia nak membayar saham banyak RM100 ni apabila mereka mendaftar ni tak ada isu. Once pelajar masuk, pelajar baru masuk, jadi kita galakkan dia menjadi ahli koperasi. Saya kurang pastilah Puan Siti kalau di UPSI itu berapa ribu sekali dia orang mendaftar per semester. Ada dalam 500, 300. Pelajar baru ke Datuk? Berapa? Pelajar baru ke? Pelajar baru. Pelajar baru tu ramai juga. Baru sekali masuk tu ibu juga lah. Dalam ada yang 2,000 lebih, ada yang kadang-kadang 1,000 lebih dia intake lah. Cuba bayangkan Puan Siti, kalau 1,000 saja pelajar masuk, mereka masuk dan juga menyertai koperasi, dia bayar saham RM100. Berapa saham yang boleh kita kumpulkan? 100,000. Easy aja. Kan? Jadi dengan adanya orang kata tadi
jumlah modal tadi yang kita dapat, ya, dan saya kira ya UC itu tak ada masalah untuk nak menyediakan you punya satu kedai koperasi, ya. Saya rasa minimarket boleh buat tu dekat Tanjung Mas, dekat UC tu. Kawasan luas, saya masih ingat lagi masa saya belajar di FSI dulu, ya. Jadi inilah saya kira tadi, ya, kita meneruskan kesinambungan ini dan akhirnya, ya, kejayaan koperasi di universiti ini, ya, akan dapat balik pulangannya kepada pembangunan. Cuba juga macam di sekolah, ya, koperasi sekolah yang ada sekarang ni, mereka mempunyai tabung, ya, tabung-tabung. Contohnya tabung kepada pelajar miskin, tabung untuk pelajar yang nak bantu orang kata bila ada bencana alam, tabung keceriaan sekolah, dia buat gazebo, dia buat pondok bacaan apa semua, kan? Jadi tabung ini dikhususkan untuk pembangunan sekolah tu balik. Keuntungan itu diketepikan, 50% keuntungan itu diketepikan untuk tabung-tabung ini. Jadi akhirnya, ya, koperasi dapat bersama-sama membangunkan, ya, sekolah itu sendiri. Jadi inilah sesuatu yang saya kira, ya, yang koperasi lain tak boleh buat. Ya, koperasi lain mungkin kalau boleh dosa ni dia hanya setakat memberi dividen je lah. Ya, koperasi sekolah pun ada juga dividen, ya, tapi tak banyak lah sebab saham koperasi sekolah ini pelajarnya hanya sekadar ada yang sahamnya RM5 je. RM5 kalau dalam erti kata 10% setahun baru 50 sen, kan. Tapi itulah dia, nilai 50 sen tu di atas kerjasama. Dan juga kalau di pengajian tinggi, ya, saya menjangkakan, ya, kalaulah management dan juga di kalangan bagi saya di kalangan di ahli lembaga dan juga dibantu oleh juga pensyarah-pensyarah lah, mungkin juga kita boleh buat konsep sama macam koperasi sekolah di kalangan ahli lembaga tadi, kerana mungkin juga di chairman tu ialah daripada ialah pensyarah ke, dan juga dia punya jawatan tu di kalangan pelajar-pelajar. Sebab you punya market dah ready market, kan? Jadi pelajar dah tak payah keluar lagi nak protestan, ya, dekat Tanjung Malim tu, ya, pelajar-pelajar tak payah keluar lagi sebab ada kafe, ya. Jadi saya nampak begitulah, ya, kesinambungan tu. Terima kasih. Okay, terima kasih Dato'. Okay, Dato', ada dua soalan daripada Puan Nurul. Okay, soalan yang pertama berkenaan dengan dia kata adakah koperasi sekolah yang ada sekarang ada bekerjasama dengan Stimat ataupun MyDay? Dan yang kedua, adakah koperasi sekolah yang ada sekarang ni membuka saham kepada pelajar-pelajar? Okey, kerjasama ni kadang-kadang bergantung, ya, kepada koperasi itu sendiri, inisiatif. Ya, kalau let's say koperasi sekolah itu dia berdekatan dengan Pasaraya MyDay ke ataupun Speedmart dan sebagainya tadi, ya, mungkin juga mereka boleh, ya, berurus jaga dengan pihak-pihak yang lebih besar, supplier lebih besar, ya, dan biasanya mereka mendapat kerjasama ini daripada pasaraya berkenaan. Of course lah, pasaraya lagi tidak. Sebab apa? Ya, mungkin juga mereka boleh memberikan kredit kepada koperasi sekolah. Dia tahu koperasi sekolah bukannya menipu, mereka membayar apa juga hutang, ya. Dan apa lagi satu lagi soalan saya kurang pasti. Berkenaan dengan saham. Adakah dekat sekolah ada saham untuk pelajar? Oh, saham. Memanglah, ya. Saham ni pelajar kalau nak jadi ahli koperasi, ya, memanglah saham ini wajib. Mana sekarang tadi, saham ni biasanya koperasi sekolah ni dia very minimal, RM5, RM10, kan. Tetapi kalau koperasi dewasa, saham ni saya rasa mencicah orang kata ribuan ringgit, ya, RM100, RM200. Jadi saham ini biasanya memanglah dia wajib apabila kita nak menjadi ahli koperasi. Terima kasih. Betul lah, sebab sekolah saya pun, sebab saya punya ahli koperasi,
Macam surah saya pun pelajar akan bayar saham RM10. Betul. Untuk pelajar tingkatan 1 lah yang baru nak daftar kepada ahli koperasi. Nanti Betul. dividen kita akan dapat setiap tahun. So kita akan bagilah berapa persen keuntungan kita. Betul. Sebab kita nak latih pelajar kan macam mana kita nak nampak okey apa yang kita buat saham, apa yang dia dapat. So kita kata akhir tahun kita akan dapat dividen. Sama ada dia nak ambil akhir tahun ataupun dia nak kumpulkan nak tambah saham pun boleh. Kan kebanyakan kalau pelajar yang parents, ibu bapa, saya tahu dia akan tambah. Cikgu hari tahun ni saya nak tambah lagi RM100, RM50. Tapi minimum kita bagi RM10. Itu sekolah saya lah Dato'. Yalah betul. Ini sekolah Tajik Selatan kan? Betul, dari segi Bandar Tajik Selatan. Tajik Selatan. Saya dulu pernah di Taman Mulia tu. Oh, dekat Bandar Terazak. Tak tahulah tu sekolah tu Tajik Selatan. Sebab berbalik tentang saham ni lah ya. Apa ni cikgu. Saya nak berkongsi. Ya. Memanglah nilai kalau RM10 saham, 10% dia dividen RM1 je setiap tahun dia dapat. Betul. Kalau dikumpul sampai form 5, mana yang tadi, barulah dapat RM5. Bersama dengan saham di RM10, besok kita kena bayar balik. Saham pulangkan balik ya. Salah. Betul. Okey. Nilai ni RM15. Kalau sekarang nilai RM15, jangan nak beli ikan kembung pun tak lepas. Tetapi kita nak beri penekanan kepada pelajar ya, bahawa RM15 ini adalah hasil daripada simpanan mereka. Kita nak tunjuk kepada pelajar, inilah dia ya pengorbanan awak yang awak sumbang sebanyak RM10 dan atas kerjasama daripada semua ya, semua ahli-ahli koperasi ini kita berupaya untuk memberikan dividen sebanyak RM1 setahun. Itu kalau 10%. Cuba kita melihat pula kalau koperasi dewasa yang lebih jauh, yang lebih besar. Ya. Contoh kalau macam bank rakyat. Ya, bank rakyat dia punya dividen dia ialah 13%, ya, 15%. Dan sahamnya kalau bank rakyat ni, ya, kalau dulu ramai daripada orang yang ada saham dengan bank rakyat, dia tak jual, dia simpan. Kalau ada RM100,000, cuba bayangkan. Kalau 15%, RM15,000 setahun. Itu satu contoh ya. Dan ada koperasi-koperasi yang lain ya, koperasi kredit yang lain ya, dia boleh berikan dividen sehingga 20%, ada yang 30% ya. Jadi inilah saya katakan tadi ya, kalau dalam konteks koperasi sekolah kita nakkan student kita appreciate. Saya seringkali kalau berikan talimat ceramah koperasi sekolah ni, saya bagi tahu dengan cikgu-cikgu kalau boleh ya, duit RM15 tadi RM10 ke whatever it is, kerana kita nak serah kepada pelajar ini ya, kita kalau boleh apa nama tadi kita buat dalam bentuk laminate. Kita laminatekan duit tu. Apa ni cikgu Hafizi. Kita laminatekan duit tu, kerana kalau misalnya RM10, kalau RM5, sikit-sikit kita serah kepada pelajar. Dan kita nak mereka simpan duit tu, tak payah belanja kata. Simpan elok-elok dan akhirnya nanti apabila mereka dah dewasa, menjadi seorang bapa dan ada dia punya anak, dia akan tunjukkan kepada anak dia. Inilah dia hasil bapa menjadi seorang pelajar sekolah menengah Tasik Selatan ya, yang berpegangkan kepada prinsip demokrasi dan jimat cermat. Inilah duit yang bapa simpan. Tunjukkan kepada generasi kita. Jadi ini something orang kata yang nak divaluekan di kalangan kita punya anak-anak didik kita lah, Hafizi, kalau boleh. Betul-betul. Macam sekolah saya sendiri pun saya akan buat pada setiap, biasa kalau sebelum ni bersemuka, kita akan buat tengok pelajar mana yang kumpul saham paling tinggi. So kita akan bagi dekat Pepunan. So kita nak menggalakkan pelajar supaya dia tambah saham. Okay, alright. Macam mungkin juga kita boleh sediakan plug dan sebagainya. Betul. Okay, Hafizi, saya kebetulan ada satu lagi program kerana angkasa ni. Sebab saya ada lagi satu Zoom. Jadi saya mohon untuk mengundur diri ni, Hafizi. Okey, Dato'. Ya. Dato', boleh tak kalau sebelum tu
sebelum Datuk mengundur diri sebab Datuk sebagai tetamu kita, petak kita ambil gambar untuk fotografi. So kita kau boleh hadirin guru-guru untuk buka kamera, kita nak ambil gambar sebagai inilah dokumentasi kita. Sebab Datuk pun ada kerja nak kena ada meeting lagi. Okay. Boleh. Anyway. Jadi kalau itu pun berisi link hadiran link untuk CJ dengan borang soal sedikit. Berapa ramai viewer hari ni? Apa Fizik? Ada tak yang boleh respon? Sebab kita ada buat 2 live, Datuk. Satu dekat Webex dan satu lagi dekat page Facebook, Pusat Alumni UC. Okay. Alright. Okay. Okay, kita akan ambil gambar Saya akan kira. Semua boleh sedia. Boleh buka kamera. Kita akan ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi ya. Okay, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Okey, apa-apa hal nanti boleh hubungi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang terbaik itu adalah kepada Allah, yang seluruh kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Datuk atas perkongsian tadi. Datuk dah keluar. Okey, ada satu soalan itu adakah semua korporasi yang ditubuhkan perlu mendaftar dengan pihak angkasa? Dari sini saya boleh sebab saya rasa kalau korporasi dewasa tak pasti. Kalau korporasi sekolah memang kita kena mendaftar dengan angkasa lah. Okay, sebab saya tahu untuk korporasi sekolah sahaja. Sebab korporasi ada 2, satu korporasi dewasa dan satu korporasi sekolah. Faham Encik Johan sebab tak sempat untuk Datuk jawab soalan Encik Johan. Encik Rashidi. So, maaf. Kalau ada wakil angkasa ke kat dalam ni yang boleh. Betul? Ada, saya ada, Abdul Rahman. Ya, Encik Abdul Rahman. Boleh tak jawab Encik soalan pada Encik Rashidi? Dia kata, adakah semua korporasi yang ditubuhkan perlu mendaftar dengan pihak angkasa? Dia setelah daftar dengan Suruhanjaya, kan, dengan wujudkan sijil daripada Suruhanjaya tu, mereka boleh daftar hanya konsep angkasa ni adalah gabungan koperasi-koperasi. Kalau campur semua koperasi, kita ada lebih kurang 11,500 koperasi daripada 14,000 ada koperasi dormant sebagainya, tapi koperasi yang aktif selalunya. So lazimnya hampir 100% tak semua, tapi ada juga, saya kata hampir koperasi sekolah akan menjadi anggota, hanya sekadar bayar RM100 sepanjang hayat lah. Itu untuk jadi anggota dalam angkasa ya. Okay, terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Abdul Rahman, Naib Presiden Angkasa. Terima kasih. Okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya Profesor Madya boleh jawab untuk wakilkan Angkasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Fizi, Profesor Madya, Dr. Rahman. Saya Raizul dari Pusat Alumni UC. Ada soalan yang dimohon kepada saya untuk bertanya lah. Soalan dia berkaitan dengan gabungan koperasi sekolah. Adakah di dalam senarai koperasi sekolah ni ada wujudkan satu gabungan yang di mana semua koperasi sekolah tu macam berada di bawah dia? Dan kalau wujud, dia tanya juga lah soalan yang diberi pada saya. Adakah kalau benda tu wujud, sebab kalau dia kata wujud dia nampakkan peluang untuk macam desain
macam supaya mungkin kita ambil contoh macam bulan kemerdekaan. Katakanlah bendera, sekolah bukan bendera. So mungkin satu badan yang ada gabungan sekolah ni yang dibentuk ni, mungkin dia jadi sepayung tu semua lah maknanya macam tu. Itu yang ditanya kepada saya lah. Jadi saya pun tolong sampaikan je. Saja daripada saya. Dalam akta ya, dia tapak undang-undang terutama dengan Suruhanjaya Koperasi, kalau lebih ya, kedua, tiga, ada disebut konsortium, ada disebut gabungan ya, dan lebih besar yang akan datang yang dipanggil sebagai federation ya. So bermakna kita pada sekarang kalau saya katakan saya ni orang Kelantan, adakah satu patut sekolah Koperasi Sekolah Kelantan nak bersama dengan saya untuk gabungan tersebut. Walaupun memang wujudnya beberapa tempat ada wujud ya gabungan-gabungan koperasi. Walau bagaimanapun gabungan tersebut itu koperasi yang baru. Ya, dengan keanggotaannya berapa koperasi tadilah lebih pada 2 koperasi. Ya. So kalau daerah saya Kelantan ada dengan 18 ke 20 ke berapa tak ambil unjuran, adakah semua nak bersama saya? Itu satu soalan lah. Kedua, ada hikmahnya sebab lazimnya wakil-wakil pengetua dalam gabungan tersebut mereka akan strategize dari segi nak pembekalan, dari segi nak apa yang dimaklumkan tadi, nak centralize sebagainya. Sebab dia koperasi ni dia balik ke konsep sukarela ya. Dia balik pada konsep sukarela. Okey, maksudnya belum ada lagi lain. Memang ada dah berapa pun ada. Tapi di peringkat ada daerah, ada ni. Mungkin sahabat saya yang dah lama berkhidmat bahagian sekolah ni saudara Abu Bakar pun boleh share bersama. Dia Abu Bakar ni lah pengurus bahagian sekolah yang asal. Pengurus kanan sekarang ni. Dato'. Okey, terima kasih Dato'. Terima kasih Cici untuk makluman semua peserta yang hadir pada hari ini. Sebenarnya gabungan koperasi sekolah ni dah banyak di Malaysia ni. Dia mengikut negeri ya. Dia mengikut negeri, kita ada gabungan koperasi sekolah di Melaka, Pinang, Johor, Pahang pun ada. Dia mengikut negeri ya. Dan setiap koperasi sekolah ni dia kebanyakan mereka anggota lembaga di kalangan ALK ya, terutama sekali ketua yang menjadi ya ALK koperasi sekolah di gabungan tersebut lah. Jadi kalau ikut pertanyaan soalan daripada nama Cik Zairul lah. Cik Zairul tadi, kalau untuk gabungan yang keseluruhan yang besar itu, maksudnya koperasi sekolah itu sendiri penaung satu diwakili oleh semua negeri bergabung dalam itu belum ada lagi, kecuali kita ada satu gabungan iaitu koperasi pengetua-pengetua Malaysia. Tapi koperasi pengetua Malaysia ini di kalangan pengetua itu, bukan koperasi ya, dia individu. Itu lain, Tapi kalau persoalan tadi gabungan koperasi sekolah itu sendiri di Malaysia memang di negeri-negeri memang dah kebanyakan dah ada lah. Jadi apa sahaja pembelian melalui di sekolah juga melibatkan gabungan ni lah. Kita juga ada gabungan macam contoh MRSM itu sendiri pun ada gabungan sebenarnya. Mata rendah Saint Mara. Dia ada gabungan koperasi dia sendiri tapi di bawah muafakat lah. Macam di kolej vocational pun dalam KB pun sebenarnya dalam proses untuk membuat gabungan koperasi kolej vocational lah, dan sekolah menengah teknik kan dalam proses penubuhan. Itu sajalah mungkin jawapan daripada saya lah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Profesor Datuk dan Cik Abu Bakar. Okay, ada lagi satu soalan daripada Puan Nurul. Dia kata, adakah koperasi jenis ini digunakan membeli IPO di bursa? Okay. Ini soalan menarik. Di Malaysia, di negara kita dalam 14,000 koperasi, 80% ya adalah koperasi kebanyakan medium and small scale ya. Dan selebihnya adalah koperasi yang berbentuk korporat ya. Koperasi yang berbentuk korporat, koperasi tenaga
Tenaga Nasional, Koperasi Co-op Bank, Koperasi Bank Rakyat, Koperasi Tenaga Nasional, Koperasi Tentera, koperasi ni memang cukup besar. Ya. So meaning that kalau koperasi dewasa lah, memang dia mereka akan cari ataupun ada misi dan arah menjadi koperasi yang lebih mantap. Okay. Saya mengambil pengalaman tentang IPO sebab saya telah tumbuh koperasi sejak 1990. Ya. Itu sejual dah menganggur, ya. Tak kira dah lepasan mana pun. So dalam tu kami kumpul, ya. Kami kumpul kawan-kawan tanya sana, kita dapat lebih 65 pada tahun 1960, ya. 65 daerah Kili Perak tidak ada pekerjaan. So apa yang akta koperasi masa tersebut, minima untuk tumbuh koperasi dah 100 orang, ya. Masa tu buat permohonan, mohon arwah Tun Ghaffar Baba lah untuk meluluskan sebab ini dah kuasa menteri untuk membenarkan sekiranya wang dipersatu. Saya nak kaitkan pada tahun 1990, ya, 92, 93, makin tahun bila panggil pink form, ya, koperasi pun dapat pink form, ya. Pink form maknanya saham yang saham meletup nak beli pun kita dapat, ya. Koperasi kami dapat saham Highcom, ya, kami dapat saham Highcom dan sebagainya. Begitu koperasi yang lain. Tapi apa yang berlaku apabila koperasi menyimpan nama harga dia jatuh, ya. Sebab dah banyakkan koperasi ada yang mengambil pinjaman, ya. Masa tu banyak koperasi dia katakan muklis pun ada sebab atas mengambil saham yang banyak sebab senang dapat pinjam dalam masa sama buat pinjaman dan dengan dia panggil roll over interest sebagainya. So menyebabkan pada Kongres yang 98 Suruhanjaya tidak menggunakan, ya, tidak menggunakan masa tersebut, ya. Dan lepas tu dielakkan sebab dia gini, saham ni once dapat IPO ada je nak pinjaman, bahawa security pun banking pun